Memang betul lah. Kalau korang ada pokok durian Belanda ni, korang kena guna baja dekat bawah ni. Sebab apa? Ha ni, nampak ni. Ha, tu dia buah besar. Yang ni tak sempat nak ambil. Rezeki burung tapi tak mengapa. Rezeki kongsi bersama Itu satu korang. Tengok ni, tengok ni. Dua. Nak ada pokok durian susah. Tiga. Alhamdulillah ni ya Allah subhanallah. Syukur nikmat. Ni. Besar ni korang. Kita kena balut lepas ni. Kena balut. Ni. Korang kena guna baja ni. Memang betul lah baja dia. Kita tabur je kat bawah ni. Ni. Besar guys. Besar. Tapak tangan. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Korang tengok duduk. Oh, cantiknya. Sebelah ni masih belum Kita bawa korang ke depan pula. Ni. Naik tu guys. Alhamdulillah. Banyak. Allahu Akbar. Subhanallah. Cantiknya. Ni. Subhanallah. Kalau korang nak tanya baju apa cik tangga pakai, ni kat bawah ni. Kat beg kuning ni. Boleh Boleh pakai. Ni belum kira kat atas-atas lagi tu. Tu. Okey korang. Kalau korang rasa nak dapatkan saiz buah sebesar ni, gunalah baja yang cik tangga syorkan. Okey korang. Okey. Kembar guys. Kembar. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Walaupun yang belah sana kita tak sempat nak ambil, tak apa, rezeki kongsi bersama binatang-binatang. Okey korang. Alright.